Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami dari PACE Ipoh ingin membuat pembentangan tentang assignment kumpulan kami. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya nama Muhammad Khairul Hanafi bin Mokhtar, nombor ID 290193. Sahabat saya Muhammad Azizi bin Uthman 290177 dan Rizman anak lelaki Ngah 290242. Okey, pertama kita akan masuk bab pengenalan. Dalam dunia yang semakin globalisasi ini, komunikasi antara budaya menjadi aspek penting dalam perundingan antarabangsa. Sebagai seorang pengurus yang baru dilantik untuk mewakili Malaysia dalam sebuah perundingan yang diaturkan oleh Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat, saya telah menyedari bahawa terdapat cabaran besar yang perlu dihadapi, terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan perbezaan budaya. Walaupun saya mempunyai pengetahuan asas tentang komunikasi, perbezaan budaya yang wujud dalam persekitaran antarabangsa ini memberikan cabaran yang lebih kompleks, terutamanya apabila bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda saya. Tindakan yang sepatutnya anda lakukan apabila anda dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Yang pertama adalah memahami dan menghormati budaya negara lain, iaitu kita harus mempelajari norma sosial, kepercayaan dan cara berkomunikasi setiap negara. Kerana setiap negara akan berlainan komunikasi, bahasa, kepercayaan diorang akan lain-lain. Okey. Poin yang kedua, menyesuaikan gaya komunikasi untuk mengelakkan salah faham dan menjaga suasana perbincangan yang baik. Kita hendaklah menjaga tutur kata kita dengan nada yang baik. Okey, yang kedua, meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris khususnya dalam perundingan rasmi, menyesuaikan dialek dan gaya percakapan untuk memudahkan komunikasi dengan delegasi negara lain. Terima kasih kepada Encik Khairul Hanafi kerana memberi peluang kepada saya untuk meneruskan pembentangan ini. Apa yang saya faham mengenai tindakan yang sepatutnya kita lakukan apabila kita dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia adalah kita perlu mempelajari isyarat tubuh dan ekspresi wajah. Seperti mana memahami perbezaan isyarat tubuh dan ekspresi wajah antara budaya. Seperti mana di barat, konteks mata dianggap sebagai tanda percaya diri dan ketulusan. Manakala di Asia Timur pula, tindakan tersebut merupakan tindakan yang membawa maksud seperti secara kasar macam kurang ajar. Itulah contoh yang sesuai untuk tindakan tersebut bagi Asia Timur. Tindakan ini adalah kita perlu menyesuaikan bahasa tubuh untuk memastikan atau mengurangkan salah faham dan meningkatkan hubungan mesra antara negara. Kerana kita merupakan salah seorang ahli dalam perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Seterusnya adalah menggunakan pendekatan kolaboratif dalam perundingan. Dalam ini kita perlu mengutamakan kerjasama dan keharmonian dalam mencapai matlamat bersama. Di mana kita bersedia menerima cadangan dan berbincang secara terbuka untuk mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, iaitu menang-menang. Selain itu, kita juga perlu menghormati hierarki dan protokol. Seperti mana memahami dan menghormati hierarki serta protokol
dalam ahli delegasi lain, di mana kita perlu menunjukkan rasa hormat terhadap individu yang lebih senior dalam organisasi atau negara. Seterusnya adalah kita perlu menggunakan teknologi untuk memperbaiki komunikasi. Seperti mana kita perlu memanfaatkan alat komunikasi seperti aplikasi penterjemahan dan platform video untuk meningkatkan kefahaman budaya dan bahasa. Ini dapat memastikan kita menyediakan diri sebelum perundingan menggunakan teknologi untuk berlatih dan menyelaraskan strategi. Seterusnya adalah berkaitan dengan strategi komunikasi. Melalui strategi ini, kita boleh lihat salah satu strategi yang sesuai untuk digunakan dalam strategi komunikasi adalah strategi benefit appeal, di mana strategi ini sangat efektif dalam perundingan antara budaya kerana ia menekankan manfaat yang boleh diperoleh oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memberi tumpuan pada faedah bersama, ia dapat membantu mengurangkan konflik budaya dan mewujudkan titik persamaan antara budaya. Sebagai contoh, dalam teknologi hijau, Malaysia boleh menunjukkan bagaimana pengalaman negara ini dapat membantu negara-negara lain mencapai matlamat alam sekitar mereka. Ini meningkatkan kredibiliti tawaran dan memastikan proses perundingan yang dijalankan lancar dengan membina hubungan yang positif antara pihak-pihak yang berbeza budaya. Itu saja penerangan saya berkaitan dengan tulisan ini. Seterusnya saya akan memberi peluang pada Encik Azri untuk meneruskan pembentangan ataupun penerangan berkaitan tugasan kami ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Rizman. Saya Muhammad Aziz bin Uthman, nombor matrik 290177. Strategi seterusnya ialah strategi komunikasi berkenaan Unique Selling Proposition atau singkatannya USP Strategy. Strategi Unique Selling Proposition ataupun USP menekankan keunikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, membolehkan Malaysia menonjol dalam perundingan antarabangsa. Dalam sektor teknologi hijau, Malaysia boleh menekankan kelebihan teknologi mesra alam yang berdaya saing dan mampan. Dengan strategi ini, Malaysia dapat menjelaskan nilai tawaran yang unik dan mengapa ia lebih baik daripada tawaran pesaing-pesaing yang lain. Ini membantu mengurangkan perbezaan budaya dan meningkatkan keyakinan negara-negara lain terhadap kerjasama yang dicadangkan. Strategi komunikasi yang seterusnya ialah strategi Reason Why Strategy. Strategi Reason Why memberi alasan yang jelas mengapa sesuatu tawaran atau keputusan perlu diterima, membantu mengurangkan kekeliruan dalam perundingan antarabangsa. Contohnya, Malaysia boleh menjelaskan bagaimana pembangunan infrastruktur bersama memberi manfaat, ekonomi dan peluang pekerjaan kepada semua pihak. Penjelasan yang rasional seperti ini membantu membina kepercayaan dan mengurangkan salah faham antara budaya-budaya yang berbeza. Dengan memberikan sebab yang jelas, perundingan dapat berjalan dengan lebih lancar dan meyakinkan pihak-pihak yang terlibat. Sekian itu pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Strategi komunikasi yang seterusnya ialah strategi Reason Why Strategy. Strategi Reason Why memberi alasan yang jelas mengapa sesuatu tawaran atau keputusan perlu diterima, membantu mengurangkan kekeliruan dalam perundingan antarabangsa. Contohnya, Malaysia boleh menjelaskan bagaimana pembangunan
infrastruktur bersama memberi manfaat, ekonomi dan peluang pekerjaan kepada semua pihak. Penjelasan yang rasional seperti ini membantu membina kepercayaan dan mengurangkan salah faham antara budaya-budaya yang berbeza. Dengan memberikan sebab yang jelas, perundikan dapat berjalan dengan lebih lancar dan meyakinkan pihak-pihak yang terlibat. Sekian itu pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih semua.